Bagaimana sekiranya kita nak ajak orang kepada perpaduan umat, kita nak ajak umat Islam bersatu. Memang menjadi tanggungjawab kita. Orang Islam mesti mengajak Islam bersatu. Tapi bagaimana nak jadi bersatu kalau kita orang Islam bersemangat dengan semangat asabiyah, kepartian yang keterlaluan? Bagaimana kalau kita suka menggelar, suka menhukum, suka cakap kasar, cakap huduh-huduh? Bagaimana kita nak bersatu? Kerja sia-sia. Kita ajak orang bersatu. Kita baca ayat Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu pecah belah. Ajak orang bersatu. Baca dalil, baca Quran, baca hadis, baca sirah Nabi. Tetapi dalam masa yang sama, kita duk gelar ke orang lain munafik, duk gelar ke orang musuh Allah, duk gelar ke orang lain tidak beriman, menentang Islam. Kalau kita duk gelar dengan nama-nama binatang pula, sebut nama-nama binatang kepada musuh politik, lepas kita dalam masa yang lain pula ajak orang bersatu. Ajak orang bersatu. Wajib bersatu. Al-Quran suruh, Nabi suruh, sirah Nabi mengajar. Tapi masa lain pula duduk main gelak, duduk main hukum, duduk main benci dan bawa asabiyah, dipanggil kepartian. Dulu kita ingat asabiyah ni kaum saja. Kita tak ambuh asabiyah Melayu, asabiyah Cina, asabiyah India, kita tak ambuh. Kita ingat ke ini sahaja asabiyah? Laisa minna man da'a ila asabiyah. Ingat hak ni saja. Tiba-tiba kita dah sedar berlaku asabiyah juga pada parti, sehingga setengah tu tak boleh keluar parti, tak boleh sebut nama parti dia, marah. Macam ke agama jadi parti. Siapa keluar masuk parti dia jadi wajib, keluar jadi haram, keluar jadi munafik, keluar parti jadi tidak beriman. Ini sudah bercanggah maknanya dengan Islam yang sebenar, dengan fiqh Islam yang sebenar, dengan fiqh dakwah, dengan fiqh perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pucanya kerana buat perbandingan di zaman Nabi. Di zaman Nabi memanglah ia bawa Islam, ia bukan bawa parti. Nabi bawa Islam semata-mata, ia dah bawa parti. Pasal Nabi, apabila Nabi orang Islam, cukup dengan Nabi, dah payah parti. Lepas tu hak lawan Nabi pula jelas kafir. Kafir akidah, bukan kafir nikmat, bukan main politik. Lawan agama, Islam lawan kafir. Kita hari ini sesama Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab sama-sama Syafi'i, maknanya cuma berbeza itu pada politik. Politik ni bukan akidah. Politik ni ijtihad. Politik ni ialah berbeza maslahah, berbeza ijtihad maslahah. Masing-masing Islam belaka. Masjid yang dibuat hari ni, orang Islam kita buat, kerajaan dulu buat. Kalau kita kata sekular, kerajaan UMNO dulu, kita kata sekular, kita kata liberal, dah masjid hak dia buat. Universiti Islam dia buat, bukan kita buat, mereka yang buat. Hak kata sekular tu, hak kata liberal tu, buat bank Islam, buat tabung haji, buat amanah ikhtiar, buat JAKIM, buat yadim. Sangat berkait dengan keperluan maslahah umat Islam maknanya. Jadi sebab tu kita biar kena tajuk kita kata tu. Apabila kita kata bersatulah umat Islam, maknanya umat Islam kena bersatu. Cara pendekatan juga ialah pendekatan yang mempunyai baja kepada kesatuan. Jangan kita bersatu suruh orang bersatu. Umat Islam wajib bersatu. Dalil Quran, dalil hadis, ambil sirah Nabi. Tapi dalam masa yang sama kita hukum orang, kita gelar binatang-binatang ke orang. Kita gelar orang lain musuh Allah pula, menentang Islam pula. Dah sampai bila? Tanam pokok, bubuh baja, bubuh racun, bubuh baja, bubuh racun, bubuh baja, bubuh racun, mapuh pokok, ngetuang-tuang bahan tanah. Jadi biarlah kena. Kita nak suruh orang bersatu, cara bercakap dengan bahasa bersatu, dengan bahasa damai, dengan bahasa akhlak, dengan bahasa ukhuwah, dengan bahasa perpaduan. Jangan kita ajak orang bersatu tapi kita maki orang, kita hina orang, kita kata hudur-hudur orang, kita gelar orang. Ini tidak sama. Cakap lain, buat lain dia panggil.
menjadi dia panggil permainan politik dia panggil. Ini tidak jujur dengan Allah, tidak jujur dengan Islam. Kalau kita jujur dengan Allah, jujur dengan Islam, kita tidak ada kepentingan. Kita ajak orang bersatu tu benar-benar kerana Allah, dan kita tidak maki orang, tidak hina orang lain. Ini cara Islam yang sebenar. Wallahu ta'ala a'lam.